Assalamualaikum. Syafiq bin Arif Amali yang dihormati jadi Empen Negeri. Ayah buat video hujan lah. Lebat pula hujan. Ayah kat rumah kampung ni. Hari ni 497 hari. Ayah tak apa sihat apa hari ni. Otak ayah tak berhenti. Ayah tak post lagi video untuk awak ni yang Syafiq. Ayah nak beritahu awak ni Syafiq, ayah dah 3 hari ke 4 hari ayah tak datang tau. Ayah tak lalu dah tengok belakang awak. Apa ni, penjaga sementara awak tak ada kaitan dah dengan ayah. Dia dah katanya lah, saya pun tak tahu bila, dah janda meletup katanya. Bakal jodoh orang Shah Alam. Jadi ayah tak datang tau tengok pagar awak lagi. Ayah dah tak ada hantar nota cerita untuk awak. Hujan lah pula. Ayah tak ada hantar cerita dongeng dengan ayah untuk awak tau. Ayah pun mungkin tak hantar mainan. Ayah tak datang lagi lah. Ayah dah tak datang lagi rumah tempat awak disembunyikan tu. Ayah dah tak hantar mainan. Ayah dah tak ada hantar nota yang nyatakan ayah hidup lagi. Ayah tak tahu macam mana Mahkamah Syariah boleh buat keputusan tanpa pembelaan ayah, bukti-bukti daripada ayah. Tak apalah, ayah pun itu terpulang lah. Ayah tak nak kena tangkap lagi sebab ini mahkamah kan. Sebab tu ayah ikut ayah biar. Ni dunia lah macam baik. Otak ayah tak berhenti. Ayah dah makan ubat pun tak boleh juga. Tak, macam tak load. Yang makan lebih nanti kan ayah macam semalam. Terus koyak, terus tak sedar dah. Tapi duit pun mungkin ayah tak hantar macam sebelum ni tau. Apa dia tuntut duit kat Yai sebab sebelum ni setiap bulan ayah hantar duit untuk awak kan. Ayah mungkin ayah tak hantar kot. Ayah putuskan semua. Ayah tak putus dengan awak tau. Awak berbil dengan ayah. Tapi ayah serah awak pada Allah. Sebelum ni ayah hantar duit untuk awak barang apa semua kan. Ayah tak pernah jumpa awak 466 hari. Tak apalah. Ayah tak kisah pun. Ayah duda ke kan, dia janda meletup ke apa ke, tapi dia manusia paling terlaknat dalam muka bumi. Dia lah sebab dia, keluarga dia, saudara mara dia lah sebab ayah kan alami kecederaan kan, Syafiq kan, yang kepanjangan yang sangat teruk tau. Ayah kita pakar dah berapa kali dah baby. Ayah baru tahu awak hidup. Sebab ayah ada atas susu tempers kan. Dia baru tuntut duit apa semua kat Yai. Ayah bukan apa, ayah berlapang dada. Ini rahmat Allah kan untuk ayah. Ayah agak sedih dan kekilan. Sedih sikit lah sebab ayah dah tak boleh buat rutin. Ayah datang hantar cerita untuk awak. Ayah datang hantar nota yang nyatakan ayah hidup lagi. Ayah dah tak boleh datang dah. Ayah dah tak boleh tengok pagar awak dah. Dia dah tak ada kaitan dengan ayah. Ayah pun harap ada lah tindakan undang-undang atas mereka-mereka ni. Ayah yang tanggung kecederaan jangka panjang. Ayah makan ubat tu rasa tak load. Nanti mungkin semalam ayah makan lebih sikit. Ayah pula yang jadi bodoh. Dia jadi bodoh. Dia jadi lepas tu ayah tu tak sedar tau. Ayah kena makan untuk kesihatan ayah. Sebab itulah ayah bukan tak pilih awak. Bukannya ayah tak nak buat perkara gila macam orang pecah masuk rumah apa semua kan, pukul orang macam 15:08 kan. Macam ayah send video tu kan. Ini dah 466 hari ayah tak jumpa awak. Tapi semalam apa yang dia tulis kat Yai awak kan, tak halalkan lah apalah semua kan. Bekas isteri ayah kan, dia dah jadi janda meletup kan. Apa yang dia tulis tu kan, baby kan. Tengok ayah sekarang cepat lupa tau.
cepat lupa. Sebab tu ayah kena record, nanti ayah tengok balik. Ayah mana ada post lagi lah. Nanti ayah post lah. Ayah nak post ke otak ayah sakit. Ayah nak post ke otak ayah sakit. Tapi diorang kena tanggung lah. Ayah tak ada tindakan lah dengan kecerdaan yang ayah alami kan. Ayah sedih bukan apa. Ayah sedih ayah tak boleh buat rutin ayah. Ayah tak boleh nak hantar cerita ayah tau. Ayah dah tak boleh nak hantar nota ayah. Ayah hidup lagi Amsyar. Dia bukan ayah awak. Ayah awak hidup lagi. Ini ayah kandung awak. Ayah dah tak boleh nak cerita dongeng dah. Autobot dengan Automa Prime. Walaupun ayah tak jumpa awak 497 hari ni kan. Ayah tak jumpa awak, tapi ayah tetap cerita untuk awak. Ayah selalu bercerita dengan awak. Awak akan selalu ikut ayah ke mana-mana. Diorang bukan mainkan ayah dekat hukum hakam undang-undang Malaysia pun. Diorang mainkan ayah daripada segi kepala ayah ni lah, dalaman ayah ni. Tapi ayah tak ceritakan siapa-siapa. Maybe diorang terlindung sebab awak ni Amsyar Faik. Sekarang ni dah tak ada apa kaitan dengan ayah kan. Mahkamah pun dah kata dah lepaskan tanpa pengaturan ayah. Ayah pun tak tahu. Tak apalah kan. Tapi ayah agak kesilan. Ayah tak boleh nak buat rutin ayah. Ayah tak boleh nak hantar cerita ayah mainan. Tu ada lagi mainan ayah tak hantar. Tapi ayah tak nak hantar lah kan. Duit ke apa ke ayah tak nak hantar. Nanti awak dah besar nanti kan. Awak cik ayah kalau ayah panjang umur. Nanti adalah hibah untuk awak. Kalau ayah tak ada, nanti kalau awak dah besar, awak kena ingat, awak kena baca nota ayah tau. Nanti kan ada hasil sawit kan untuk awak tau. Awak jangan kongsi, jangan bagi pada penjaga sementara awak kan, bekas isteri ayah tanpa ayah tahu dia dah bekas. Sebab tu ayah dah tak datang. Ayah dah tak hantar cerita untuk awak. Ayah dah tak cakap ayah masih hidup lagi. Dia manusia paling tak laknat. Awak boleh tengok social media ayah ke, social media punya komentar awak ke, kalau awak nak cek kebenaran. Awak tak apa nanti Allah ni, nanti awak dah besar, kalau awak nak cek ayah, kalau ayah ada dah. Ayah akan berhenti cerita untuk awak. Tapi ayah takkan berhenti cerita lah. Ayah takkan berhenti cerita untuk awak. Cuma ayah dah tak hantar nota, dah tak hantar cerita dongeng ayah lah untuk awak. Yang malam awak boleh baca nota ayah, cerita harian ayah, apa yang ayah alami. Ayah tulis tu, nanti awak dah besar, awak boleh baca. Ayah aku kenapa tulis macam ni? Macam tu lah. Ayah sedih ke apa? Ayah sedih dia tak boleh buat rutin ayah dah. Otak ayah daripada lepas kerja tu ayah dah set macam tu. Sebab ayah tak pernah tengok awak langsung. Ayah tak pernah jumpa awak langsung. Ayah kalau datang, ayah kena tangkap. Ayah datang nanti polis cari ayah. Dah macam penjenayah dah ya. Malam ni ayah dekat keluar. Ayah kat rumah besar. Ayah kat rumah besar lah baby. Ayah tak boleh nak tahan. Nanti kan ayah lalu, ayah tengok Amsyar Faik, ayah dah datang. Ayah hantar ayah nota-nota untuk awak. Nanti dia besar awak baca nota-nota tu. Kalau ada dia orang tangkap gambar, biasa tu orang tangkap gambar, dia orang edarkan apa semua. Tak apa lah kan. Ayah pun daripada mahkamah buat putusan, ayah pun baru tahu baby. Baru tahu 2-3 hari ni lah. Tu yang ayah agak tak berapa stabil lah. Yang overload ubat lagi apa semua. Bukan ayah tak terima hakikat, ayah terima hakikat kan. Tak ada masalah. Dia pun kata apa, jodoh orang Shah Alam kan. Tapi Amsyar Faik, awak anak ayah. Macam mana pun awak anak ayah. Tahu, awak anak lelaki sulung waris. Anak lelaki waris sulung Emmanuel Matayang. Tahu, hujan pun dah berhenti lah baby. Kejap je dia hujan. Ayah kasih cerita dengan awak kat media sosial, okey? Ayah pun dah boleh sebut duda lah kot. Sebab mahkamah kata dah selesai apa semua. Ayah pun tak tahu kan bila kan. Dia pun dah wawarkan kan. Dah bebas. Baik lah kan.
ayah tak ada masalah, bukan bawa tanggungan ayah. Tapi apa laporan 9 laporan polis ayah minta Bukit Aman untuk siasat lah. Apa 9 laporan polis ayah, pejabat agama Keluang. Ayah harap pejabat agama Islam Negeri Johor boleh tengok apa laporan ayah dekat pejabat agama yang kata cik dah banyak sangat laporan ni kan, tapi tak ada apa-apa tindakan pun kan, sampailah. Tapi kalau mereka kan sebelah sana kan buat laporan, ayah sampai dia tangkap sampai jatuh hukum lah, dia paksa ngaku salah lah macam Faiz. Macam tu lah. Jadi ayah dah tak hantar tau untuk awak tahu, ayah dah tak hantar mainan ke apa ke, ayah tak hantar tau. Melampau sangat. Sebelum ni ayah hantar, ayah tak pernah miss untuk awak apa semua. Diorang tak dapat diorang serang Nyai, diorang tak dapat diorang serang Yai kan. Makin melampau. Jadi manusia paling terlaknat. Nanti ayah tunjuk semua bukti yang ayah ada tau, yang polis tak nak tengok, pergi mampus sama kau kan, yang pejabat agama pergi mampus sama kau kan, sampai ayah hampir mampus lah macam baik. Ayah pun dah ada mahkamah. Yang mahkamah pun ayah pun tak tahu, ayah tak nak cakap pasal mahkamah, nanti ayah pula kata hina mahkamah. Lagi ayah kena tangkap lagi nanti. Okay baby, bye, Assalamualaikum, I love you. Anak lelaki ada sulung air mani air mata ayah. Hari ke 467. Ayah tengah kawal mindset ayah. Bye, I love you. Sayang ayah ni lah. Ayah lah ni.